Semalam kita dah berjumpa dengan pihak veteran ATM. Saya pun dah cakap dalam salah satu kenyataan akhbar saya bahawa kita mengambil model yang telah digunakan oleh pihak Perhilitan. Perhilitan dah pakai hampir 4 tahun lalu, ya. So dia sebenarnya untuk tugasan-tugasan membantu. Kuasa itu harus dilaksanakan bersama dengan pegawai-pegawai AKPS kelak. Hasil mesyuarat saya dengan Ketua Setiausaha Negara tempoh hari, Ketua Setiausaha Negara mengarahkan untuk kita melaksanakannya secepat mungkin. Dan semua sedia maklum, ianya dimaklumkan dalam Belanjawan Negara 2026. Justru itu ia bertintakan, dia berlandaskan kontrak. So contract should be start by January 2026 lah, apabila peruntukan ada, ya, peruntukan disalurkan. So ya, kita akan dalam 220 tu kita akan mula membuat pengambilan secara berperingkat-peringkat lah.